bengkel amalan wali kaya, langkah wali kaya. Langkah kaya. Kita ni, orang kita ni kita kena amal. Kita kena cari, kena keluar bekerja pukul 8 pagi, pukul 5 pagi kita keluar kena pergi cari rezeki. Cari rezeki macam-macam ni semua, cari. Balik petang tu pun belum tentu kita dapat rezeki. Kalau makan yang makan gaji tu lain cerita. Tetap bulan dapat. Yang maksudnya yang kerja ni kena kerja baru dia dapat gaji dan semua. Ada yang pergi bekerja, ada yang tak dapat gaji. Ada yang pergi kerja tak dapat duit, ada juga dan semua. Inilah nak beritahu kita sebagai orang awam. Dan malam tu tuan semua, Ustaz akan kongsikan, iaitu pada hari Sabtu malam Ahad, iaitu 5 bulan 7 ni, Ustaz akan kongsikan amalan langkah wali kaya. Yang mana wali-wali tuan semua, bukan dia cari rezeki, tapi rezeki cari dia. Rezeki cari dia. Ini Ustaz cerita tentang almarhum Tuan Guru Ustaz ni. Dia cerita masa dia kecil-kecil dulu, masa dekat pondok lah tuan semua. Pagi-pagi Tok Guru dia panggil. Umar, minta duit RM5. RM5. Dulu besar tuan RM5 tahun 50-an, tahun 40-an tu besar RM5 tuan semua. Lebih besar. Minta RM5. Mana Amar ada duit Tok Guru tuan. Aceh tengok buah batam tu. Dia akak bantah ada duit betul, duit RM5. Ni nak beritahu tuan semua, itu bukan guna jin, guna apa tuan semua. Itu rezeki. Wali-wali Allah ni rezeki cari dia, bukan dia cari rezeki. Kita ni kita kena cari. Jadi tuan-tuan, bukan nak suruh tuan jadi wali tak. Tapi kita boleh ikut langkah-langkah wali ni untuk jadi kaya.